Tunjuk. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ingin membentangkan tentang keusahawanan digital. Dalam grup saya ada 3 orang, iaitu Nur Syafidah Najwa binti Rohaizan, saya sendiri Nur Balkis binti Faizal, dan sekali itu Nur Fasha Sharina binti Muhammad Fauzi. Pengenalan produk kami, gelang tali telefon ialah gabungan aksesori moden yang bergaya dan praktikal. Ia bukan sekadar perhiasan, gelang ini berfungsi sebagai tali keselamatan untuk telefon pintar dan masa yang sama boleh menjadikan gelang tangan yang menarik. Dengan reka bentuk yang comel, berwarna-warni dan mengikut trend semasa, gelang ini sangat sesuai untuk remaja, pelajar atau sesiapa sahaja yang sukakan gaya yang unik berbeza. Aksesori tali telefon ini peralatan tambahan yang membantu kemaskan sambungan dan pastikan talian berfungsi dengan baik. Latar belakang perniagaan pula, gelang telefon merupakan aksesori moden yang menggabungkan gaya fungsionaliti dalam satu produk. Pada asalnya, gelang ini direka sebagai penyelesaian praktikal bagi mereka yang ingin membawa telefon bimbit dengan mudah dan selamat tanpa perlu menggunakan beg atau meletakkan telefon di dalam poket. Gelang ini juga membolehkan penggunaan menyambung telefon ke pergelangan tangan dengan cara yang lebih bergaya. Sebagai contoh, aksesori tali telefon ini juga mewujudkan dan menyokong sambungan yang lebih kemas, stabil dan mengikutkan trend di pasaran, iaitu dari segi dari aplikasi online, TikTok, Instagram dan lain-lain. Ia bagi berkembang mengikut keperluan teknologi bagi memastikan kualiti digunakan dengan baik. Contoh produk kami yang kami keluarkan bermacam warna pink dapat melambangkan kelembutan dan kasih sayang, warna hitam melambangkan kekuatan dan keyakinan, warna biru melambangkan ketenangan dan kestabilan, warna putih pula kesucian dan keamanan dan kesedaran, warna biru melambangkan ketenangan dan kestabilan, dan last sekali purple melambangkan keamanan, kekayaan dan kreativiti. Contoh rekod jualan yang kami dapat setiap bulan. Saya akan terangkan tentang aplikasi Shopee. Shopee ialah aktiviti perniagaan dalam Shopee melibatkan pelbagai proses dari membuka kedai, memasarkan produk, menguruskan pesanan hingga memberi perkhidmatan pelanggan yang cemerlang. Dengan menggunakan pelbagai ciri yang ditawarkan oleh Shopee, peniaga boleh meluaskan pasaran mereka yang lebih meningkat penjualan secara berkesan. Pemantauan prestasi kedai dan berinteraksi dengan pelanggan juga penting dalam memastikan perniagaan terus berkembang di platform ini. Contohnya Shopee juga dapat memudahkan peniaga menjual secara online dan juga menyediakan diskaun seperti flash sale. Ianya juga membantu membina kepercayaan feedback dari pelanggan lain. Seterusnya, laman sawang iaitu website. Aktiviti perniagaan di website melibatkan pelbagai aspek dari pembangunan dan reka bentuk aset pemasaran dan penjual produk hingga pengurusan perkhidmatan pelanggan dan analisis data. Website ini membantu jual produk tali telefon kami iaitu Aurora Bengkel LED. Ini memudahkan pelanggan melihat dan memilih produk dan membeli produk secara online. Oleh itu, website juga membantu membuat promosi dan tingkatkan jualan sepanjang masa. Oleh itu, Instagram melibatkan banyak aspek seperti membina profil yang menarik, memasarkan produk melalui gambar, video dan iklan berbayar, serta berinteraksi dengan pelanggan secara aktif dengan menggunakan ciri-ciri seperti Instagram Shopping, Instagram Story dan aktiviti
dapat meningkatkan keterlihatan produk, dapat membantukan mempromotkan produk dengan membuat live, berkongsi gambar ataupun video. Akhir sekali, Facebook ialah aktiviti perniagaan merangkumi pelbagai aspek seperti membina halaman pelbagai pemasar produk melalui iklan dan post. Facebook juga membolehkan peniaga mempromosikan lagi produk kami iaitu aksesori Aurora Brand Clip melalui aktiviti iklan dan posting, dan juga Facebook ini juga menawarkan tawaran diskaun. Ia juga sama seperti Instagram tadi. Pengalaman menjual produk ini, menjual Brand Clip adalah pengalaman yang melunakkan tapi mencabar keberhasilannya juga. Jualan bergantung kepada pemahaman yang mendalam tentang keperluan pelanggan, strategi pemasaran yang kreatif dan pengurusan produk yang efektif. Brand Clip bukan sekadar aksesori fashion, ia juga adalah produk yang membantu pelanggan untuk menyimpan dengan selamat sambil memberi sentuhan daya. Contohnya, dari segi pengalaman, mula menjadi lebih susah, tapi lepas tunjukkan kelebihan tu ramai berminat. Lepas tu dengan pelanggan pula jadi lebih yakin untuk membuat produk. Bagi penutup, akhir sekali, aktiviti perniagaan merangkumi pelbagai proses yang bertujuan untuk menghasilkan produk atau perkhidmatan, dapat memasarkan, menjual serta memberi nilai kepada pelanggan dan memenuhi keperluan pasaran. Aktiviti ini melibatkan perancangan strategi pemasaran secara luas. Secara keseluruhannya, kejayaan dalam perniagaan bergantung kepada pelaksanaan aktiviti secara kumpulan. Di samping menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran, aktiviti perniagaan yang baik bukan sahaja memberi keuntungan tetapi juga mencipta peluang baru, membina reputasi yang baik, menyumbang kepada pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Dengan pasaran yang lebih teliti dan menguruskan lebih berkesan, perniagaan ini dapat berkembang dan terus bersaing dalam pasaran secara dan semakin mencabar. Sekali dalam kami menciptakan produk tu, dalam grup akan dibagikan kerja dan bekerjasama antara satu sama lain. Nak berwarna. Itu sahaja daripada kami. Okay, terima kasih.